Kalau korang ada pakai gitar macam aku ni dan dia punya pin ni untuk dekat tali ni macam ni, jadi sebulat macam ni. Korang nak buka kan? Kalau korang nak buka, kalau pakai tangan macam ni, sakit tau. Susah nak buka, susah nak tarik. Korang pakai ni, dia punya alat dia ni. Yang ini korang boleh buka guna pakai benda ni. Korang just tolak je, masuk kat dalam dia punya lubang ni. Tolak macam ni, dah boleh buka. Nampak tak? Mudah. Lagi satu, bukan setakat guna untuk buka dia punya pin je. Kalau korang nak tune gitar, biasanya korang akan tune gitar buat macam ni kan. Kalau korang pakai jari, dia macam susah nak setting sikit. Dia macam susah nak agak. Tapi kalau korang pakai dia punya ni, dia lagi smooth. Okay, korang masukkan dekat sini, dia punya lubang ni masuk kat sini. Macam ni, tu korang pusing. Korang pusing sini. So, dia punya pergerakan tu, korang nak adjust dia punya tune tu lagi senang dan lagi smooth. 2 in 1. Boleh guna untuk adjust tune dan boleh guna untuk buka dia punya pin ni.